Tak imeh baca apa sekala dah, tapi muka kita sakit ke? Tak ada kita. Sebab tu kalau ditakdir ke berlaku gitu pada kita. Kita tengah maya tiba-tiba tak boleh tahan kita sakit perut kau deh. Benda baru mari deh. Kalau sakit jenis gaut sana memang lah daripada rumah lagi kemungkinan deh. Duduk tengah-tengah maya, mari sakit perut. Mulah tu ke Allahu Akbar. Baru berapa rakaat baru tu? Dah. Baru rakaat pertama nak 3 lagi. Aku mana ni? Kalau dah, kalau boleh tahan. Tapi kalau tak boleh tahan, mufarakah jalan sendiri. Kalau tak boleh nak mufarakah, nak jalan sendiri-sendiri pun tak boleh dah. Keluar semaya. Keluar daripada semaya kita. Jangan keluar bu lagi gitu. Dah. Keluar kan dah tak boleh nak lajak dah ni. Ketar siapa ni peluh. Akik lajak perut ni. Duk mari macam-macam ni. Peluh siapa? Aku mana nak buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Jom pergi. Cari jalan hok paling dekat. Tidak mengganggu orang. Jalan hok tak ganggu. Kalau kita duduk soft pertama, bukuk gitu lah. Dah. Bukuk. Paling belakang, bukuk sikit. Kalau ada soh lip, apa ni soh lip belakang, bukuk gitu. Gialah. Gitu. Tu dah tak ada terlajak dah tu. Tapi kalau dek dululah. Tapi kalau berona apa kat orang lain nyanyi. Sakit perut ni jangan main. Kalau berona apa ramai gini malu kat orang kita. Maruah diri tu. Deh. Jadi kalau tak boleh nak jaga ni 4 rakaat 3 rakaat lagi. Mufarakah kalau boleh mufarakah. Jalan dengan mufarakah jalan sendiri tu. Baca wajib-wajib je. Wah tu. Kalau tak ada juga kira berhenti. Jangan terus.